Mel masuk bilik and nampak dia tengah chat someone. Ada emoji love. Mel WhatsApp dia. Mesej dengan siapa tu? Dia keluar daripada bilik, dia dah start marah. Kau ni kalau pemikiran kau tak macam sampah. Ada perkataan sampah-sampah macam tu lah kan. Dia tolak Mel 3 kali kat luar rumah. Dia lempang Mel. Jom shopping lebih 250 warna tudung di Tulen Bangi Central atau terus ke showcase kami dan jangan lupa purchase. Ceritanya bermula pukul-memukul ni start dari bulan 2. Mel masuk bilik and nampak dia tengah chat someone. And then bila nampak tu macam ada emoji love. Dia hantar emoji love macam love gitu. Kita kalau perempuan dah emoji love kita ni, dah fikirkan bukan. siapa yang WhatsApp lelaki aku ni kan. Kita dah fikirkan bukan. Biasalah perempuan kan, Yes. emosi lebih, overthinking lebih kadang. And then keluar daripada bilik, duduk kat ruang tamu, Mel WhatsApp dia. Mesej dengan siapa tu? Mel cakap macam tu kan, perempuan ke? Itu je pertanyaan Mel. Dia keluar daripada bilik, dia dah start marah, dia start macam maki hamun jugalah, kasar lah, perkataan dia tu kasar. Yang Mel ingat, engkau ni kalau pemikiran kau tak macam sampah, ada perkataan sampah-sampah macam tu lah kan. Dan dia keluar rumah dalam keadaan yang sangat marah. Okay, dia keluar rumah tu, kereta dia park dekat garaj kereta. Dan Mel ni ada bela kucing. Kucing dekat bawah kereta dia tu kira ada seekor 2 ekor macam tu lah. So kita ni halanglah kereta dia daripada keluar. Mel pun cakap kat dia, kejap, jangan keluar dulu. Ada kucing kat bawah kereta. Itu je Mel cakap. Tapi keadaan di dalam kereta, time tu dia dah macam dah tak waras lah. Dia dah macam emosi dia dah sangat. Dia dah maki hamun. Dia dah start jerit-jerit dalam kereta. Tapi kita dengar lah, kita kat luar kereta ni kita dengar. Aku cakap dengan dia, you ni dah kenapa nak jerit-jerit macam ni? Mel cakap macam tu. And then dia keluar dari kereta. Bila dia dengar Mel macam marah dia keluar daripada kereta. Dan dia dah tak nampak, dia macam dah, orang kata menggigil lah. Dah tak boleh nak kawal kemarahan. Marah yang betul-betul. Marah yang betul-betul marah. Dia keluarkan kata-kata kesat, kata-kata kasar. Dia tolak Mel 3 kali kat luar rumah. Saksi kejadian tu adalah kakak kandung Mel. Okay, kakak kandung Mel pun keluar rumah, tanya dia, kenapa macam ni? Kenapa buat Mel macam ni? Macam itu kan. Kenapa nak kena tolak-tolak Mel? Akak Mel cakap macam tu. And then akak Mel cakap, pergi masuk rumah. Apa-apa pun biar dalam rumah. Jangan dekat luar rumah. Orang nampak. So masuklah rumah. Dia pun masuk, Mel pun masuklah dalam rumah. Rupanya kan dalam rumah tu kita bertenang. Tapi tidak. Makin teruk. So Mel tak ada kesempatan untuk bercakap. Dia